Biduanita negara, Datuk Seri Siti Nurhaliza terus mendunia dan sekali lagi mengharumkan nama Malaysia apabila lagu nyanyiannya berjudul Anta Permana menjadi pilihan Raja Charles dimasukkan dalam senarai playlist peribadinya. Guys, jom subscribe Drama Tu bagi yang belum subscribe untuk lebih banyak infotainment dan informasi. Difahamkan, lagu tersebut menjadi sebahagian daripada program The King's Music Room di Apple Music, iaitu menghimpunkan karya dari negara-negara Commonwealth bagi meraihkan kepelbagaian muzik dunia. Lebih membanggakan, Siti Nurhaliza disenaraikan bersama tokoh-tokoh terkenal seperti Beyonce, Bob Marley, Kylie Minogue dan Grace Jones. Lagu Anta Permana merupakan lagu ciptaan Ezra Kong dan Hael Hussaini yang diperkenalkan pada tahun 2018. Sepanjang hidup, muzik memberi makna besar buat saya. Itu semua bukan sekadar hiburan, tetapi mampu mengembalikan kenangan, memberi ketenangan dan menyatukan kita dalam kegembiraan. Titah baginda dalam siaran khas itu. Rakaman The King's Music Room berlangsung di Istana Buckingham dan memaparkan perjalanan muzik yang membentuk pengalaman serta memori peribadi baginda.